إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله والصلاة القائمة محمد شرف درجة الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan setiap perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita mestilah menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dalam segenap aspek kehidupan. Ketika ini, topik yang sering menjadi perbahasan ialah soal kepimpinan, sama ada pada peringkat organisasi
mahupun negara, adalah wajar kita mencontohi kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu model ikutan yang baik. Model ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta dia pula banyak menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal kepimpinan, Islam menjelaskan bahawa kepimpinan bukanlah satu kemuliaan yang perlu dikejari. Sebaliknya, kepimpinan adalah amanah yang mesti ditunaikan dan akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Kepimpinan juga bukanlah suatu kedudukan yang perlu direbut-rebut, tetapi kepimpinan adalah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh mereka yang layak dan mampu melaksanakannya dengan baik. Nabi SAW menasihati Abu Dzar yang meminta diberikan jawatan dengan bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar lemah. Kepimpinan adalah amanah. Pada hari kiamat ia akan menjadi punca kehinaan dan kekecewaan, kecuali jika sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan ditunaikan tanggungjawab tersebut. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh pemimpin yang memiliki ciri-ciri kepimpinan yang sempurna, seperti amanah, sidik, tabligh dan fatanah bijaksana. Jika diteliti perjalanan sirah sebelum kerasulannya lagi, masyarakat Quraisy sudah menggelarkan baginda dengan gelaran Al-Amin kerana keunggulan pribadinya. Contoh kepribadian yang unggul inilah yang menjadi tarikan ramai untuk menerima dakwah dan mengikuti segala tunjuk ajar baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap pemimpin sentiasa berdepan dengan cabaran. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan jawatan raja, perempuan cantik dan harta kekayaan. Tawaran ini dibuat supaya baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perjuangan menegakkan Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran itu, yang mana ia merupakan racun yang akan merosakkan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat yang menjadi contoh tauladan. Abu Jahal pula adalah lambang dan watak kepimpinan yang tidak bermaruah, sehingga merosakkan negara dan memecah belahkan masyarakat, yang akhirnya semasa di dunia lagi beliau telah menerima balasan azab terhadap kezaliman yang dilakukannya, seperti juga yang pernah berlaku kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Kepimpinan adalah antara perkara penting yang mencorakkan kehidupan umat Islam. Kerana baiknya pemimpin, maka baiklah rakyatnya. Dan apabila rosaknya pemimpin, maka rosaklah rakyatnya. Kepimpinan adalah bermula dari institusi yang kecil, iaitu keluarga. Kemudian dalam organisasi, institusi masyarakat, hinggalah kepimpinan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala
Dalam surah Al-Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qudilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang bermaksud Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yakni yang telah wafat atau terbunuh. Jika demikian, kalau dia pula wafat atau terbunuh, patutkah kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Ingatlah, sesiapa yang kembali yakni menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Sebaliknya, Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang bersyukur, yakni terhadap nikmat kurniaannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam kepimpinan. Baginda telah mengingatkan umat Islam bahawa setiap orang adalah pemimpin yang mempunyai tanggungjawab masing-masing yang wajib dilaksanakan dengan sempurna. Sabda baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, semua kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Seorang imam, seorang raja adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Seorang isteri adalah pemimpin di kediaman suaminya dan dia bertanggungjawab atasnya. Seorang khadam, yakni pembantu, adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas harta tuannya. Dan seorang anak lelaki adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap penggunaan harta bapaknya. Hadis ini menjelaskan tentang kepimpinan dan tanggungjawab yang diamanahkan ke atas diri seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut 5 contoh pemimpin daripada raja, suami, isteri, anak dan pembantu yang menjadi lumrah dalam kehidupan manusia. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kelima-lima contoh pemimpin yang disebut dalam hadis tersebut ini memberi gambaran betapa luasnya ruang kepimpinan dalam Islam. Ia juga menjelaskan kepada kita bahawa amanah kepimpinan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Seorang pemimpin akan melalui mahkamah Allah dengan mudah sekiranya dia melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Sebaliknya, perjalanannya di akhirat menjadi sukar sekiranya dia mengkhianati amanah yang diberikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh sikap bertanggungjawab dalam urusan kepimpinan baginda. Sebagai contoh, dalam soal agihan harta zakat, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, an Uqbah bin al-Harith qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'asr bil Madinah thumma sarafa yatakhatta riqaban nas sari'an hatta ta'ajjaba an-nas li sur'atihi fatabi'ahu ba'du ashabihi فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن تبيت عندنا فأمرت بكسمته. Yang bermaksud, Uqbah bin Al-Harith meriwayatkan, aku salat asar bersama Nabi SAW di Madinah. Selepas selesai salat, baginda bergegas bangun, lalu dicelah-celah orang ramai dengan cepat sehinggalah menghairankan jemaah dengan keadaan tergesa-gesa. Sebahagian sahabat mengikuti baginda, lalu baginda masuk ke dalam rumahnya.
Kemudian baginda keluar dan bersabda, ketika aku sedang salat asar, aku teringat ketulan emas yang masih ada di rumahku, dan aku tidak suka ia dibiarkan semalaman, maka aku arahkan agar ia diagihkan. Baginda SAW juga telah menunjukkan kepada kita bahawa pemimpin mestilah menjadi contoh kepada rakyatnya. Ini adalah tidak wajar pada hari ini jika ada pemimpin yang menunjukkan tingkah laku yang tidak baik dan mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada mereka. Pemimpin yang berakhlak mulia, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan amanah akan sentiasa disayangi dan dekat di hati rakyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai seorang yang beriman adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk sentiasa menginsafi setiap kesilapan dan dosa yang telah dilakukan. Cara yang terbaik untuk menebus kesilapan tersebut ialah dengan bertaubat dan memperbanyakkan amal kebajikan.
firman Allah Ta'ala dalam suratul Ankabut ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Yang bermaksud, orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami akan hapuskan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil mab'usi rahmatan lil alamin. Warad Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. وفق اللهم علماءنا العاملين وأمراءنا المخلصين في قيادة الأمة الإسلامية والبلاد. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه وشتت شمله وفرق جمعه وانصرنا على القوم الظالمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية مولانا السلطان الحاج أحمد شاه المستعين بالله ابن المرحوم السلطان أبو بكر رعاية الدين المعظم شاه، وكذلك ولي العهد Tengku Abdullah Al-Haj Ibn As-Sultan Al-Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhirnya Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah. Penuhkan saf, rapat-rapatkan saf, rahimakumullah. Allah
أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علوما نافعة وأرزاقا واسعة وأعمالا صالحة مقبولة والسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم تقبل يا كريم.